abang tahulah apa yang jet apa yang yang saya dapat tahu jet-jet semua tu daripada Korea, di mana Black Eagle punya team. Perasaan macam mana lepas lihat mana? Perasaan saya agak kagum lah, terharu dengan persembahan dia orang. Even dia orang tak buat yang macam dekat 5. Jadi saya bangga kerana dia dapat buat dekat area kat SCC kat Malaysia. Teruja ke apa tengok ni? Teruja lah. Walaupun apa persembahan pada hari ini tak macam memuaskan, tapi itulah masa yang diberi pun 15 minit kan. Jadi kita tengok apa yang ada lah. Tengok jet tadi lah. Dia Korea punya. Korea mana bang? Ini South Korea punya, dia buat lintas hormat untuk Kuala Lumpur. Sempena selesai pameran 5 tu kan. Dia bagi satu penghormatan untuk Kuala Lumpur lah sebelum dia balik. Abang bila lihat jet tadi persembahan tadi macam mana? Apa perasaan? Saya rasa bangga lah. Saya rasa kata apa, satu penghormatan lah bagi kita. Dia bagi persembahan tadi dekat tengah-tengah Kuala Lumpur ni kan, untuk kita orang Malaysia tengok lah. Ya, kita rasa okey lah. Sebab apa, dia nak bagi bertanda penghormatan untuk Kuala Lumpur kan. Dia okey lah. Tapi persembahan tadi cantik tak? Persembahan tadi apa semua? Boleh jugalah. Okey lah. Okey lah. Nak kata canggih tu sangat tak juga. Sebab apa, dia pun kena jaga keselamatan juga kan.